Jika anda merasa resah seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena, atau seperti anda berada di ambang perubahan besar tetapi tidak tahu apa ia, dengarkan baik-baik. Perasaan yang anda alami sekarang bukanlah tanda kegagalan atau kesilapan. Ia adalah satu isyarat. Satu getaran daripada jiwa anda yang memberitahu bahawa sistem operasi lama yang telah mengawal hidup anda selama ini sedang bersedia untuk satu peningkatan menyeluruh. Fikirkan tentang hidup anda sebagai sebuah komputer yang canggih. Sejak lahir, ia telah diprogramkan dengan pelbagai perisian, kepercayaan dan pengalaman yang diwarisi daripada keluarga, masyarakat dan trauma masa lalu. Sistem operasi ini telah berfungsi untuk sekian lama, tetapi ia sudah lapuk. Rasa kecewa, buntu dan tidak berpuas hati yang anda rasakan sekarang adalah seperti glitch atau ralat sistem. Ia adalah petanda bahawa kapasiti anda telah berkembang melampaui program lama ini. Anda bersedia untuk sesuatu yang lebih besar. Perubahan yang akan datang ini yang akan memuncak pada satu titik tumpuan simbolik pada 24 Oktober bukanlah sesuatu yang akan berlaku kepada anda dari luar. Ia adalah satu kebangkitan yang muncul dari dalam diri anda. Ia adalah penentu kuran semula tenaga kesedaran anda. Segala gerak hati, firasat dan visi yang pernah anda alami sebelum ini bukanlah angan-angan kosong. Ia adalah proses persediaan bawah sedar di mana jiwa anda telah lama mengaturkan detik ini. Anda telah mempersiapkan diri untuk saat ini tanpa anda sedari sepenuhnya. Sistem operasi lama anda berfungsi berdasarkan logik masa lalu. Ia cuba melindungi anda dengan mengulangi corak yang dikenali, walaupun corak itu menyakitkan. Minda bawah sedar anda, yang menurut pakar neuroscience mengawal 95% daripada tingkah laku harian kita, terperangkap dalam memori emosi lama. Ia mencipta realiti yang sama berulang kali kerana itulah satu-satunya perkara yang ia tahu, cara untuk melakukannya. Pergolakan dalaman yang anda rasa adalah pertembungan antara kesedaran baru yang ingin lahir dan identiti lama yang enggan melepaskan kuasanya. Transformasi ini memerlukan anda untuk berhenti melihat keluar untuk mendapatkan jawapan. Ia bukan tentang mengubah pekerjaan, pasangan atau lokasi anda. Ia adalah tentang mengubah frekuensi dalaman anda. Dalam teori kuantum, segala-galanya adalah tenaga, getaran dan frekuensi. Anda bukanlah jasad fizikal yang mempunyai pengalaman spiritual. Anda adalah medan tenaga kesedaran yang mengalami kehidupan dalam bentuk manusia. Apabila frekuensi dalaman anda berubah, realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain turut berubah untuk sepadan dengan getaran baru anda. Itulah hukum resonance. Tarikh 24 Oktober ini bukanlah satu tarikh magis yang akan menyelesaikan semua masalah anda secara automatik. Sebaliknya, ia adalah satu portal atau pura ambang getaran. Ia adalah titik di mana persediaan dalaman anda selama ini sejajar dengan peluang tenaga di alam semesta. Ia adalah satu tertingkap peluang di mana lonjakan kuantum kehadapan menjadi lebih mudah diakses. Identiti anda, iaitu cerita yang anda ceritakan kepada diri sendiri tentang siapa anda, adalah struktur yang dibina di atas sistem operasi lama. Ia diperbuat daripada kenangan, luka dan kepercayaan yang terhad. Minda bawah sedar anda mempertahankan identiti ini dengan gigih kerana ia menyamakannya dengan kelangsungan hidup. Inilah sebabnya mengapa perubahan terasa begitu sukar dan menakutkan. Setiap kali anda cuba melangkah keluar dari zon selesa anda, sistem penggera dalaman anda berbunyi, memberitahu anda bahawa anda berada dalam bahaya. Ini adalah pertempuran antara minda sedar anda yang inginkan pertumbuhan dan minda bawah sedar anda yang terprogram untuk mengekalkan keadaan sedia ada.
Di sinilah sains epigenetik memberikan kita pemahaman yang mendalam. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Emosi yang berulang seperti ketakutan, rasa bersalah atau kemarahan secara literal memberi isyarat kepada gen anda untuk menghasilkan protein yang sepadan dengan keadaan kelangsungan hidup. Anda secara biologi menjadi ketagih dengan cara hidup lama anda. Untuk keluar dari kitaran ini, anda perlu menjadi lebih besar daripada emosi anda. Anda perlu memutuskan untuk merasakan sesuatu yang baru sebelum pengalaman baru itu berlaku. Ini memerlukan satu anjakan radikal daripada menjadi mangsa masa lalu kepada menjadi pencipta masa depan anda. Proses ini bukan tentang menolak atau membuang bahagian diri anda yang lama. Ia bukan tentang transendensi dalam erti kata melarikan diri. Sebaliknya, ia adalah tentang integrasi. Anda dipanggil untuk menyatukan semua bahagian diri anda, yang terluka, yang bijaksana, yang keliru menjadi satu keseluruhan yang koheren. Bayangkan setiap pengalaman, setiap emosi dan setiap kepercayaan sebagai gelombang tenaga. Dalam keadaan semasa anda, gelombang-gelombang ini mungkin tidak selaras, mewujudkan keadaan tidak koheren atau paduan huru-hara dalam medan tenaga anda. Ini menyebabkan tenaga anda bocor dan anda berasa letih dan tidak bermaya. Kunci untuk perubahan pantas adalah dengan mewujudkan koheren dalaman. Ini dilakukan dengan membawa kesedaran dan penerimaan kepada semua bahagian diri anda tanpa pertimbangan. Apabila anda berhenti melawan aspek-aspek diri anda yang anda tidak suka, tenaga yang sebelum ini digunakan untuk penentangan dalaman, kini boleh dibebaskan dan digunakan untuk mencipta sesuatu yang baru. Dalam fizik, apabila gelombang menjadi koheren, amplitud atau kuasanya meningkat secara eksponen. Begitu juga apabila kesedaran anda menjadi koheren, keupayaan anda untuk mempengaruhi realiti dan mewujudkan apa yang anda inginkan diperkuatkan dengan ketara. Langkah praktikal pertama ialah dengan duduk diam setiap hari, walaupun hanya untuk 5 minit dan berhubung dengan badan anda. Tanya diri anda, bahagian mana dalam diri saya yang memerlukan perhatian saya hari ini? Kemudian, hanya benarkan apa sahaja yang muncul, sama ada kesedihan, kemarahan atau ketakutan untuk hadir tanpa perlu memperbaikinya. Bernafas ke dalamnya. Ini adalah tindakan radikal cinta diri yang memulakan proses integrasi. Sekarang kita akan menyelami konsep yang paling berkuasa yang akan memacu transformasi anda. Konsep ini berakar umbi dalam fizik kuantum dan disahkan oleh ajaran spiritual kuno. Ia adalah kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum menunjukkan sesuatu yang membingungkan. Zarah subatom seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga apabila ia tidak diperhatikan. Tetapi saat seorang pemerhati mengukurnya, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Implikasinya amat mendalam, di mana tindakan pemerhatian itu sendiri mencipta realiti. Anda adalah pemerhati kesedaran yang sedang meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi pengalaman sebenar setiap saat. Persoalannya ialah, dari mana anda memerhatikan realiti anda? Kebanyakan orang memerhatikan realiti mereka dari perspektif identiti masa lalu mereka. Mereka melihat kehidupan melalui lensa luka, kegagalan dan batasan mereka. Akibatnya, mereka terus-menerus meruntuhkan potensi kuantum menjadi realiti yang sama, yang hanya mengesahkan kepercayaan terhad mereka. Transformasi yang menanti anda memerlukan anda untuk menukar titik pemerhatian anda. Anda mesti mula memerhatikan kehidupan anda, bukan dari siapa anda sekarang, tetapi dari siapa anda sedang menjadi. Anda perlu merasakan dan menjelmakan realiti masa depan anda di sini dan sekarang.
Ini bukan sekadar pemikiran positif atau visualisasi. Ia adalah penjelmaan somatik. Ia adalah tentang merasakan dalam setiap sel badan anda bagaimana rasanya menjadi versi diri anda yang telah sembuh, yang telah berjaya, yang telah bebas. Apabila anda memegang keadaan getaran ini secara konsisten, anda menjadi seperti magnet yang kuat. Anda mula menarik orang, peluang dan sinkronisiti yang sejajar dengan frekuensi baru anda. Anda menarik masa depan anda kepada anda, bukannya mengejarnya. Falsafah Vedanta kuno menyatakan Aham Brahmasmi yang bermaksud saya adalah alam semesta. Ini bukanlah satu pernyataan ego, tetapi satu pengiktirafan bahawa kesedaran yang memerhatikan melalui mata anda adalah kesedaran yang sama yang mencipta seluruh kosmos. Anda mempunyai kuasa untuk mencipta dunia. Bagaimana anda mengintegrasikan prinsip yang mendalam ini ke dalam kehidupan seharian anda? Jawapannya terletak pada satu alat yang anda miliki sejak lahir, tetapi mungkin telah diabaikan, iaitu intuisi anda. Intuisi bukanlah sesuatu yang mistik atau tidak boleh dipercayai. Ia adalah sistem pemprosesan data badan anda yang sangat canggih. Minda sedar anda hanya boleh memproses sejumlah kecil maklumat pada satu-satu masa. Tetapi badan anda melalui sistem saraf dan medan elektromagnetiknya sentiasa menerima dan memproses berbilion-bilion bit data dari persekitaran anda. Intuisi adalah hasil daripada pemprosesan superkomputer kuantum ini. Ia adalah bisikan jiwa anda yang memberitahu anda jalan yang paling selaras dengan kebenaran tertinggi anda. Untuk beberapa dekad, anda mungkin telah dilatih untuk mengabaikan intuisi ini dan bergantung semata-mata pada logik dan akal. Tetapi logik hanya boleh beroperasi berdasarkan data dari masa lalu. Ia tidak boleh mencipta sesuatu yang benar-benar baru. Untuk melompat ke garis masa yang baru, anda mesti belajar untuk mempercayai kebijaksanaan badan anda. Mulai hari ini, saya ingin memberi anda satu cabaran. Untuk 24 jam akan datang, setiap kali anda perlu membuat keputusan, tidak kira besar atau kecil, berhenti sejenak. Daripada terus berfikir, tarik nafas dalam-dalam dan tanyakan pada badan anda, apa yang terasa betul? Perhatikan sensasi dalam badan anda. Adakah anda merasakan pengembangan dan keterbukaan atau pengecutan dan ketegangan? Jawapan itu adalah intuisi anda yang bercakap. Latih otot ini. Semakin anda menggunakannya, semakin kuat dan jelas ia akan menjadi. Saya menjemput anda untuk berkongsi di ruangan komen di bawah satu keputusan intuitif yang anda buat hari ini. Dengan berkongsi, anda bukan sahaja mengukuhkan amalan anda sendiri, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini. Apabila anda mula melangkah ke jalan ini, anda akan menghadapi cabaran terbesar, iaitu keraguan dan tarikan identiti lama. Minda anda akan memberitahu anda bahawa semua ini tidak masuk akal. Anda akan teringat semua kegagalan masa lalu anda. Orang di sekeliling anda mungkin tidak memahami perubahan anda. Akan ada hari-hari di mana anda akan jatuh kembali ke dalam corak lama. Ini adalah normal dan dijangkakan. Di sinilah anda perlu memahami tujuan sebenar semua perjuangan masa lalu anda. Setiap kekecewaan, setiap kehilangan dan setiap kali hati anda hancur bukanlah satu hukuman. Ia adalah persediaan energetik. Setiap cabaran tersebut telah meregangkan sistem saraf anda, memperluaskan kapasiti anda untuk menampung lebih banyak tenaga dan cahaya. Ia menunjukkan kepada sistem anda bahawa anda boleh bertahan dalam proses pembubaran identiti lama. Anda telah berlatih untuk saat ini sepanjang hidup anda. Neuroscience mengesahkan bahawa otak kita direka untuk kelangsungan hidup dan ia lebih suka kebiasaan, walaupun kebiasaan itu menyakitkan. Untuk mencipta laluan saraf yang baru, ia memerlukan pengulangan dan pilihan yang sedar.
Setiap kali anda memilih untuk bertindak balas dari ruang kesedaran baru anda dan bukannya dari program lama anda sedang menguatkan semula otak anda. Anda sedang membina jambatan neurologi ke masa depan anda. Ingatlah, proses ini tidak linear. Ia adalah satu lingkaran. Anda akan melawat semula tema dan luka lama. Tetapi setiap kali dari tahap kesedaran yang lebih tinggi. Jangan menghukum diri sendiri apabila anda tersandung. Sebaliknya, lihatlah ia sebagai peluang untuk membawa lebih banyak kasih sayang dan penerimaan kepada bahagian diri anda yang masih dalam kesakitan. Anggaplah diri anda sebagai sedang menanggalkan kulit lama seperti ular. Ia adalah proses yang semula jadi, tetapi kadangkala tidak selesa. Percayalah pada proses tersebut. Jadi inilah kebenarannya. Perasaan resah yang anda alami adalah satu isyarat suci. Ia adalah panggilan untuk kebangkitan. Masa lalu anda bukanlah satu beban tetapi satu padang latihan yang telah membentuk anda dengan sempurna untuk detik ini. Anda adalah pemerhati yang berkuasa yang mencipta realiti anda melalui fokus dan penjelmaan anda. Tarikh 24 Oktober ini adalah titik tumpuan, satu pintu gerbang energetik yang diselaraskan untuk menyokong lonjakan kuantum anda. Tetapi pintu itu tidak akan terbuka sendiri. Ia memerlukan anda untuk membuat pilihan. Pilihan untuk melepaskan cerita lama tentang siapa diri anda. Pilihan untuk mempercayai bisikan intuisi anda mengatasi suara ketakutan. Pilihan untuk melangkah ke dalam kuasa anda sebagai pencipta. Jangan tunggu sehingga anda mempunyai kejelasan 100%. Bergeraklah dengan kejelasan separa yang anda ada sekarang. Ambil langkah kecil yang seterusnya, yang terasa paling selaras. Setiap langkah yang diambil dari tempat kuasa pribadi akan mendedahkan langkah seterusnya. Identiti lama anda akan berjuang untuk terus hidup. Ia akan cuba meyakinkan anda untuk kekal kecil dan selamat. Tugas anda adalah untuk berterima kasih kepadanya kerana telah melindungi anda dan kemudian dengan penuh kasih sayang memilih jalan yang berbeza. Anda tidak perlu memusnahkannya. Anda hanya perlu memilih untuk tidak lagi memberinya kuasa. Pintu gerbang 24 Oktober ini adalah peluang yang sensitif pada masanya. Tenaga di planet ini sedang menyokong perubahan yang pesat. Pilihan untuk melangkah melaluinya adalah milik anda. Tiada siapa yang boleh melakukannya untuk anda. Adakah anda akan kekal dalam kebiasaan masa lalu anda? Atau adakah anda akan menjawab panggilan jiwa anda dan menuntut realiti baru yang telah menanti anda? Pilihlah dengan bijak. Pilihlah dari kuasa, bukan dari ketakutan. Masa depan anda bergantung pada keputusan yang anda buat hari ini.